untuk melaksanakan perintah Islam sesuai dengan manhajnya, juga untuk mempertahankan Islam dan menyeru manusia kepadanya. Kebenaran juga memerlukan kekuatan yang dapat melindungi dan mempertahankannya dari pencerobohan, kekuatan yang dapat menghapuskan ranjau-ranjau di pertengahan jalan. Sejak dari zaman Rasulullah SAW, lagi tentera Islam telah melindungi dakwah Islamiah dan menghapuskan rintangan-rintangan di jalannya. Dengan perlindungan ini manusia telah dapat melihat Islam, mengenal keindahannya dan mengetahui hakikatnya. Lantaran itu mereka telah memeluk Islam secara beramai-ramai. Pedang tidak dapat memasukkan Islam ke dalam hati, tetapi pedang memainkan peranan dalam menghapuskan halangan yang merintangi Islam untuk masuk ke dalam hati manusia. Dengan terhapusnya rintangan itu hati manusia terus terbuka luas untuk menerima Islam, lantas cahaya Islam dapat menerangi hati-hati tersebut. Kalaulah Islam tersebar dengan pedang, nescaya kita akan melihat ketangkasan Islam di negara-negara Islam yang telah kehilangan kekuatan, tetapi hal ini tidak berlaku. Fikrah Islamiah perlukan suatu bentuk pendekatan yang baru dan penerangan yang cukup, agar umat Islam dicorakkan dengan fikrah Islamiah. Inilah yang diusahakan oleh ikhwan sekadar kemampuan dan kekuatan mereka. Dunia hari ini telah menjadi medan pertarungan fikrah-fikrah yang beraneka ragam. Fikrah-fikrah ini dilatar belakangi oleh negara yang menganutinya. Negara-negara ini menggunakan seluruh tenaga dan kekuatannya untuk menyebar dan mempertahankan fikrah tersebut. Tetapi tidak ada sebuah negara pun hari ini yang menganuti fikrah Islamiah dan tegak di atas prinsip-prinsip Islam serta menyumbangkan seluruh tenaga dan kekuatannya untuk mempertahankan dan menyebarkan Islam. Syahid Hasan Al-Banna. 16. Usul 20. Bertolak dari asas ini, maka tanggungjawab ikhwan amatlah besar. Di atas pundak merekalah terletaknya tugas mempertahan dan menyebarkan Islam hari ini hinggalah kerajaan Islam yang sebenarnya dapat tegak di mana-mana negara Islam, kerajaan yang dapat memikul tugas mempertahan dan menyebarkan dakwah Islamiah, yang dapat mengarah umat Islam dan kekayaan negara untuk mengembalikan kehidupan Islamiah yang silam, yang menegakkan sebuah masyarakat Islam yang sebenarnya di permukaan bumi serta menghapuskan halangan-halangan yang merintangi dakwah Islamiah. 1.18 Islam adalah akidah yang benar dan ibadat yang sah. Akidah yang dimaksudkan oleh mursyid ialah suatu pegangan yang diterima dan dipersetujui oleh hati. Akidah atau pegangan seperti ini boleh jadi benar atau salah. Andainya akidah itu benar, maka skim akidah yang hakiki, tetapi sebaliknya akidah itu salah, maka skim akidah yang batil, rosak dan dusta. Tidak ada dalam dunia ini akidah yang sebenarnya selain dari akidah Islam. Akidah-akidah lain yang menyalahi dan bertentangan dengan akidah Islam adalah merupakan akidah-akidah yang batil dan sesat. Akidah Islam tegak di atas iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, hari akhirat dan mengimani bahawa qadar dan kadar adalah dari Allah. Iman kepada Allah tegak di atas dua asas. Pertamanya mengimani rububiyah Allah SWT, dengan lain perkataan mengimani bahawa Allah SWT yang menjadikan sesuatu, yang menghidup dan mematikan, yang memiliki dan berkuasa, dan juga sifat-sifat Allah yang lain. Keduanya mengimani uluhiyah Allah SWT dengan kata lain mengimani bahawa Allah sahajalah yang berhak menerima pengabdian dan inilah pengertian la ilaha illa Allah. Pengabdian tidak seharusnya diberikan kepada selain dari Allah. Beriman dengan malaikat bermaksud i'tikad, kepercayaan, yang putus tentang wujudnya makhluk yang digelar malaikat. Bilangan malaikat itu hanya diketahui oleh Allah sahaja. Jibril, Mikael, Israfil, Israel adalah sebahagian daripada malaikat tersebut. Beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan dari langit bermaksud mengimani bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya, mengimani bahawa kitab-kitab tersebut adalah kalam Allah, seperti kitab Taurat dan Injil, juga mengimani bahawa kitab dan kalam Allah yang terakhir diturunkan ialah Al-Quran.
Rasulullah SAW hanyalah bertugas untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Oleh itu lafaz dan makna Al-Quran adalah dari Allah. Al-Quran adalah terpelihara dari sebarang tokok tambah dan Syahid Hasan Al-Banna. 17. Usul 20. Kekurangan. Mereka yang beritikat bahawa tambahan atau kekurangan berlaku dalam Al-Quran adalah terkeluar dari landasan Islam. Yang dimaksudkan dengan beriman kepada Rasul-Rasul ialah kita beriman kepada semua Rasul-Rasul yang diutuskan Allah. Bilangan para Rasul itu sangat banyak dan Al-Quran telah menyebutkan sebahagian dari mereka manakala sebahagian yang lain pula tidak disebutkan. Termasuk dalam pengertian beriman kepada Rasul-Rasul juga ialah mengimani bahawa Muhammad SAW adalah Rasul akhir zaman. Tidak ada Nabi sesudah baginda. Mengimani dan mengikuti ajaran Muhammad SAW adalah wajib. Manusia tidak bebas mengikuti ajaran lain atau beritikat bahawa Muhammad SAW bukan Rasul yang diutuskan Allah. Mereka yang beritikat demikian telah terkeluar dari Islam dan kufur. Beriman dengan hari akhirat adalah bermaksud membenarkan bahawa di sebalik penghidupan dunia ini masih ada penghidupan akhirat di mana Allah akan menghidupkan manusia sekali lagi dan melakukan perbicaraan terhadap perbuatan dan amalan mereka di dunia. Hasil dari perbicaraan ini menjadikan segolongan manusia dimasukkan ke dalam syurga, manakala sebahagian yang lain dimasukkan ke dalam neraka. Perhimpunan di padang mahsyar. Perbicaraan dan balasan ini dilakukan ke atas roh dan jasad manusia. Kita beritikat bahawa syafaat Rasulullah SAW di hari akhirat adalah benar dan hak dan syafaat ini berlaku dengan izin Allah terhadap mereka yang dikehendaki Allah. Kita juga beritikat bahawa azab dan nikmat kubur adalah benar dan hak. Beriman dengan qadar dan qadar, untung baik dan jahat, adalah bermaksud mengimani bahawa apa yang berlaku di dunia ini adalah dengan perbuatan, ilmu dan kehendak Allah dan manusia adalah bertanggungjawab terhadap perbuatan dan amalannya. Beliau tidak berhak menjadikan qadar dan qadar sebagai alasan kerana Allah memiliki hujah yang putus terhadap hambanya. 1.19 Islam adalah ibadat yang sah. Islam adalah ibadat yang sah. Sebagaimana yang dikatakan oleh mursyid adalah bermaksud bahawa Islam mengandungi berbagai bentuk ibadat. Sebahagiannya ialah ibadat hati seperti kasir, takut, percaya dan tawakal kepada Allah. Sebahagian yang lain pula ialah ibadat anggota zahir seperti zikirullah, menunaikan kewajipan yang telah difardukan Allah seperti sembahyang, puasa dan haji. Semua ibadat-ibadat ini tegak di atas dua asas. Pertamanya, ibadat-ibadat ini haruslah menurut apa yang telah disyariatkan Allah. Keduanya, ibadat-ibadat. Syahid Hasan Al-Banna. 18. Usul 20. Ini haruslah ikhlas kepada Allah semata-mata. Di atas dua dasar ini, melakukan bid'ah dalam agama adalah haram dan mereka yang beribadat kepada Allah menurut cara yang bid'ah tidak mendapat ganjaran keuntungan malah menanggung kerugian. Demikian juga keadaannya mereka yang melakukan ibadat yang pada zahirnya menurut apa yang telah disyariatkan, tetapi ibadat tersebut tidak dilakukan dengan ikhlas kerana Allah, malah dengan tujuan yang lain. Mereka yang melakukan ibadat seperti ini juga akan mendapat kerugian. Kita berdoa kepada Allah supaya memberi taufik kepada kita untuk melakukan ibadat yang sah dan menjadikan ibadat tersebut ikhlas kepada Allah semata-mata. Selain dari itu saudara haruslah mengetahui bahawa semua bentuk amal, sekalipun yang harus jika dilakukan dengan ikhlas kepada Allah dan untuk mendapatkan keredaan Allah, maka amal-amal tersebut akan menjadi amal yang salih yang diganjari pahala. Syahid Hasan Al-Banna. 19. Usul 20. Asas kedua. Bagi seorang Muslim, Al-Quran dan hadis adalah menjadi sumber untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Al-Quran difahami menurut kaedah-kaedah bahasa Arab, dengan tidak memberat dan meringankan. Hadis pula difahami melalui periwayat-periwayat hadis yang dipercayai. 2.1 Keterangan.
Tidak berlaku perselisihan pendapat di kalangan Muslimin bahawa Al-Quran adalah merupakan sumber pertama bagi hukum dan hujah bagi umat Islam. Mereka juga sependapat mengatakan bahawa sunnah nabawiyah adalah merupakan penyempurna dan pentafsir kepada sesuatu yang umum dalam Al-Quran. Sunnah nabawiyah juga wajib diikuti sebagaimana Al-Quran. Al-Quran dan sunnah adalah wahyu dari Allah. Tetapi lafaz dan makna Al-Quran diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW, sedangkan lafaz sunnah daripada Rasulullah SAW, manakala maknanya adalah dari Allah SWT. Inilah yang membezakan antara Al-Quran dan sunnah. Oleh kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, mereka yang ingin mengetahui hukum-hukum melalui nas Al-Quran haruslah mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab dan gaya bahasanya dalam menerangkan sesuatu. Selain dari itu, mereka harus juga mengetahui beberapa perkara lain seperti mengetahui ayat-ayat yang memansuhkan dan ayat-ayat yang dimansuhkan, mengetahui sebab-sebab turun ayat dan hikmat tasyrik, dan juga mengetahui perkara-perkara lain yang bersangkutan dengan apa yang dinamakan ulum Al-Quran. Mereka juga harus mengetahui hukum-hukum yang disebutkan dalam sunnah nabawiyah agar mereka dapat memahami maksud dan tujuan nas Al-Quran. Oleh kerana kemampuan seseorang tidak sama dalam menguasai semua ilmu yang diperlukan untuk memahami Al-Quran, maka seseorang Muslim hanyalah dapat memahami Al-Quran sekadar ilmu yang ada padanya. Beliau haruslah bertanya kepada orang yang mengetahui tentang perkara-perkara yang tidak dapat difahaminya dan Al-Quran. Sunnah nabawiyah pula dapat difahami dengan mengetahui sanad dan matan hadis. Yang dimaksudkan mengetahui sanad ialah mengenal periwayat hadis, dengan tujuan mengetahui sejauh mana sikah, dipercayai, riwayatnya agar dapat diketahui sahih atau tidaknya hadis yang diriwayatkan. Untuk mengenal hadis yang sahih hari ini cukuplah dengan mengetahui hadis-hadis yang dianggap sahih oleh ulama-ulama hadis yang berkemampuan dalam ilmu hadis. Ulama-ulama Islam telah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab-kitab yang tertentu. Demikian juga hadis-hadis yang dusta dan daif telah diterangkan oleh sebahagian ulama yang lain. Bila seorang Syahid Hasan Al-Banna 20 Usul 20. Muslim telah mengetahui hadis-hadis yang sahih atau daif melalui penelitiannya dalam kitab-kitab hadis. Sebagaimana yang telah diputuskan oleh ulama-ulama, beliau akan dapat mengetahui hadis-hadis yang dipercayai dan boleh diamalkan dan dibuat hujah. Kitab-kitab yang mengandungi hadis-hadis yang sahih ialah Kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Sunan Abi Daud dan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Ibni Majah. Kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling tinggi kedudukannya di antara kitab-kitab tersebut. Ahli-ahli ilmu telah bersepakat mengatakan bahawa Sahih Al-Bukhari menduduki tempat yang pertama dari sudut sahihnya setelah Al-Quran. Tempat kedua dari sudut ini ialah kitab-kitab Sahih Muslim, manakala tempat yang seterusnya ialah kitab-kitab yang empat yang telah disebutkan. Atas dasarin semua hadis-hadis yang tersebut dalam kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah hadis-hadis yang sahih dan periwayat kedua-dua kitab ini adalah mautu', dipercayai. Memadailah bagi seorang Muslim mengamalkan hadis-hadis yang terkandung dalam kedua-dua buah kitab tersebut dan beliau bolehlah berpuas hati. Yang dimaksudkan dengan mengetahui matan hadis pula ialah mengetahui makna hadis dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Sekiranya seorang Muslim itu tidak tergolong dalam lingkungan ulama-ulama hadis, maka soal untuk memahami makna hadis dan mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya mestilah dirujuk kepada ahli-ahli dan ulama hadis. Kitab yang menitik beratkan fikul hadis ialah kitab-kitab Nailul Autar oleh Syaukani, Subulus Salam oleh San'ani dan Umdatul Ihkam oleh Ibni Daqiq al-Aid. Syahid Hasan Al-Banna 21. Usul 20. Asas ketiga. Iman yang benar, ibadat yang sah dan mujahadah adalah cahaya dan kemanisan yang dicurahkan Allah ke dalam hati sesiapa yang dikehendakinya, manakala ilham, lintasan-lintasan hati, kasyaf dan mimpi bukanlah menjadi dalil kepada hukum-hukum syariat.
Perkara-perkara tersebut hanya dapat diterima dengan syarat perkara-perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan nas syariat. Keterangan. Iman yang benar ialah iman yang merangkumi pengertian dan ciri-ciri keimanan, seperti bersih dari syirik, kafir, ria dan lemah. Iman yang benar meresap ke dalam hati dan bertahta di jiwa anggota zahir untuk melakukan taat kepada Allah dan menjadikan perkara-perkara gaib seolah-olah hadir di depan mata. Ia akan memenuhkan jiwa dengan perasaan tenang, tabah dan tetap pendirian, hingga memudahkan mereka yang mempunyai iman seperti ini berkorban apa sahaja demi jalan Allah, menambahkan pergantungan, kepercayaan, tawakal, takut dan penyerahan mereka kepada Allah. Bila pengertian iman yang seperti ini memenuhi hati seorang Muslim, jiwanya akan ringan melakukan segala bentuk ibadat dan ikhlas kerana Allah semata-mata. Ibadat dan iman yang seperti ini mempunyai pengaruh dan kesan yang besar dalam penghidupan dunia dan akhirat. Kehidupan akan dipenuhi dengan kebahagiaan, kegembiraan dan ketenangan yang meresap ke seluruh pelusuk jiwa. Kegemilangan yang sungguh indah dan cahaya yang terang akan memenuhi batin seorang Muslim. Apabila cahaya batin ini bertambah, sinarnya akan melimpah pada wajah seseorang Muslim, sinar yang dapat dilihat pada orang-orang yang beriman sekalipun kulit seorang Muslim itu hitam atau sawo matang. Manakala di akhirat pula kemanisan iman ini akan dapat dirasakan lebih manis dari madu. Sebahagian dari tanda-tanda lahir bagi kemanisan iman ialah kecintaan seorang mukmin untuk melakukan ibadat, merasa selesa dan tenang melakukannya, merasa rindu dan lapang dada terhadapnya. Saudara jangan merasa pelik dan menganggap bahawa perkara ini hanyalah khayalan semata, kerana iman mempunyai kemanisan yang dapat dirasakan oleh roh sebagaimana lidah dapat merasakan kemanisan makanan. Hadis yang mulia telah menyebutkan. Syahid Hasan Al-Banna 22. Usul 20. Jika terdapat tiga perkara ini pada seseorang, beliau akan merasakan kemanisan iman. Beliau mengasihi Allah dan Rasul-Nya lebih dari sesuatu. Beliau benci kembali kepada kekufuran setelah Allah melepaskan beliau dirinya, sebagaimana beliau benci dicampakkan ke dalam neraka. Beliau mengasihi seseorang bukan kerana sesuatu, tetapi hanyalah kerana Allah. Iman adalah kemanisan dan kemanisan ini akan bertambah apabila iman bertambah kuat dan termitri. Sebahagian dari kesan iman yang benar dan ibadat yang sah ialah Allah akan mencampakkan ilham dan lintasan-lintasan ke dalam hati mukmin. Ilham dan lintasan hati yang menyuluh jalan mukmin, menolongnya dalam mencari kebenaran dan menyelesaikan kemusykilan. Kasyaf juga adalah sebahagian kesan dari iman yang benar. Kasyaf yang dimaksudkan di sini ialah Allah membukakan tabir yang melindungi sebahagian dari perkara-perkara yang tersembunyi dan perkara-perkara yang tidak tersembunyi dan perkara-perkara gaib. Termasuk juga dalam pengertian kasyaf ialah mengetahui bisikan hati, niat dan kelemahan setengah manusia. Kasyaf yang seperti ini dikenal dengan firasat mukmin, sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Takutilah firasat Muslim, sesungguhnya beliau melihat dengan nur Allah. Dalam athar, kisah atau kejadian yang berlaku di zaman para sahabat diceritakan bahawa Saidina Uthman bin Affan telah berkata kepada sebahagian orang ramai yang datang menemuinya, salah seorang di antara kamu masuk, sedang kesan zina jelas kelihatan di antara dua matanya. Lantas di kalangan yang hadir bertanya, adakah wahyu turun selepas Rasulullah wahai Amirul Muminin? Soalan ini dijawab Uthman dengan katanya, tidak, malah ianya firasat mukmin. Kesan zina yang dilihat oleh Uthman di sini hanyalah kesan dari mereka melihat perkara yang haram, kerana dalam hadis ada disebutkan bahawa mata itu berzina dan zina mata ialah melihat perkara yang haram. Ilham, lintasan hati dan firasat adalah termasuk dalam perkara-perkara yang tabit dan berlaku. Kadangkala perkara ini disebut keramat. Keramat adalah suatu kebenaran yang harus diterima dan wajib diimani, tetapi tidak. Syahid Hasan Al-Banna 23. Usul 20. Harus dijadikan sebagai dalil terhadap hukum-hukum,
kerana dalil-dalil hukum hanyalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah dan ceraiannya. Walaupun demikian, ilham dan seumpamanya bolehlah dianggap sebagai petunjuk jalan untuk mengenali seseorang, keadaan-keadaan tertentu dan perkara-perkara yang harus dilakukan atau ditinggalkan bersangkutan dengan urusan hidup. Sebahagian dari mimpi-mimpi adalah benar dan sebahagian yang lain hanyalah merupakan mimpi-mimpi karut. Mimpi seorang yang benar-benar mukmin pada gaibnya adalah benar dan jelas, atau memerlukan tabir. Syahid Hasan Al-Banna. 24. Usul 20. Asas keempat. Jampi, mentera, mengaku mengetahui perkara gaib dan seumpamanya adalah kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali jampi-jampi dari ayat Al-Quran atau jampi-jampi yang diterima dari Rasulullah SAW. Penjelasan. Muslim adalah dituntut melakukan sebab-sebab yang telah dijanjikan Allah untuk mencapai sesuatu natijah. Umpamanya, makan adalah menjadi sebab hilangnya lapar dan untuk menyambung hidup. Minum adalah menjadi sebab kepada hilangnya kehausan dan bekerja menjadi sebab untuk menghasilkan pendapatan dan kekayaan dan begitulah seterusnya. Di samping sebab-sebab yang bersifat kebendaan ini terdapat juga sebab-sebab maknawi yang boleh menghasilkan natijah, seperti doa. Boleh jadi penyakit seseorang itu sembuh kerana doanya, begitu juga orang yang sesat mendapat petunjuk kerana doanya. Demikianlah seterusnya, kerana semua perkara adalah di tangan Allah. Beliaulah yang menjadikan doa dan permintaan manusia kepadanya sebagai sebab untuk mendapatkan sesuatu yang dihajatkan setelah orang yang berdoa memenuhkan syarat-syarat yang menyebabkan doanya tidak disia-siakan. Termasuk dalam sebab-sebab maknawi ini jampi dan doa yang dilakukan oleh Muslim sewaktu beliau ditimpa kesempitan atau sakit, atau beliau dijampi dan didoakan oleh orang lain sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis seperti, dengan nama Allah saya menjampimu, dan Allah menyembuhkanmu dari segala penyakit yang menyakitimu, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bulu-bulu, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jampi-jampi dan doa seperti ini harus di segi syariat kerana telah berlaku dalam sunnah yang suci, tetapi jampi-jampi yang lain termasuklah tukang-tukang nujum, dakwaan mengetahui perkara-perkara yang gaib, menulis kalimah-kalimah yang tidak difahami, menjadikan batu-batu atau tulang-tulang sebagai tangkal adalah termasuk dalam perkara mungkar yang wajib ditolak dan tidak harus diterima. Mungkin orang bertanya, kenapakah di sini kita mengingkari dakwaan mengetahui perkara-perkara gaib sedangkan pada asas ketiga, asas yang mengatakan bahawa sebahagian dari kesan iman yang benar ialah kasyaf dan Syahid Hasan Al-Banna. 25. Usul 20. Termasuk dalam kasyaf ini ialah mengetahui sebahagian dari perkara-perkara gaib. Untuk menjawab soalan ini kita katakan bahawa kasyaf ini berlaku kepada orang-orang yang beriman tanpa dimintanya dan beliau tidak berhak memintanya. Beliau juga tidak berkuasa mengetahui perkara-perkara gaib itu menurut masa dan keadaan yang dikehendakinya dan beliau tidaklah memiliki suatu kuasa panca indera yang tertentu untuk kasyaf. Cuma kasyaf itu dilakukan Allah padanya lantas perkara-perkara batin dan yang tersembunyi itu terbuka kepadanya. Kasyaf yang sedemikian ini berbeza dengan dakwaan mengetahui perkara gaib. Kerana mereka yang mendakwa mengetahui perkara gaib mendakwakan bahawa mereka berkuasa melihat perkara-perkara gaib itu bila-bila masa sahaja menurut kehendaknya, sebagaimana beliau berkuasa melihat benda-benda yang wujud di depan mata bila-bila masa beliau kehendaki. Dakwaan seperti ini ditegah dalam syariat. Syahid Hasan Al-Banna. 26. Usul 20. Asas kelima. Pendapat imam, ketua dan timbalannya dalam masalah yang tidak dinaskan atau telah dinaskan tetapi nas tersebut boleh ditafsirkan dengan pengertian lain. Demikian juga pendapatnya dalam masalah yang berhubung dengan maslahat umum, boleh diterima dan diamalkan sekiranya pendapat tersebut tidak bertentangan dengan kaedah syariat. Pendapat tersebut boleh jadi berubah menurut keadaan, persekitaran dan adat. Ta'abud, pengabdian, adalah menjadi asas kepada ibadat dengan tidak melihat kepada rahsia, hikmat dan tujuan ibadat tersebut.
Penjelasan. Imam ialah ketua yang dipilih oleh jamaah muslimin. Dengan pemilihan ini beliau menjadi ketua negara Islam atau menjadi timbalan ketua negara yang menggantikan ketua sewaktu beliau tidak ada dalam negeri, atau menjadi ketua dalam satu-satu wilayah, atau menjadi ketua dalam jawatan-jawatan tertentu, seperti ketua tentera. Pendapat imam dalam perkara-perkara ijtihadiah, iaitu perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam nas Al-Quran atau hadis, atau ada nas yang menyentuh perkara tersebut tetapi boleh ditafsirkan dengan beberapa pengertian, dan demikian juga pendapat imam dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan masalihul mursalah, maslahat umum, adalah diterima dan berkuat kuasa, kecuali pendapat-pendapat beliau itu bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat atau bertentangan dengan asas-asas yang telah dipersetujui oleh ulama Islam, atau bertentangan dengan nas Al-Quran atau hadis yang jelas, kerana kaedah dalam Islam telah mengatakan, ijtihad tidak boleh dilakukan dalam masalah yang bertentangan dengan nas. Hak ketua negara sebagaimana yang kita sebutkan ini adalah juga menjadi hak kepada ketua jamaah muslimah yang dipilih oleh jamaah tersebut untuk mengetuainya. Hak ini bukanlah khusus untuk ketua negara, malah ketua jamaah muslimah berhak melakukan ijtihad dalam perkara-perkara ijtihadiah dan perkara yang termasuk dalam kaedah masalihul mursalah, juga dalam perkara yang telah dinaskan dalam Al-Quran dan hadis, tetapi nas tersebut boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang berlainan. Anggota jamaah haruslah mematuhi dan mentaati keputusan yang dibuat oleh ketua mereka melalui ijtihadnya, kerana ijtihadnya adalah sah di segi syariat. Tetapi andainya ijtihad ketua keluar dari landasan yang telah Syahid Hasan Al-Banna 27. Usul 20. Diharuskan dan bertentangan dengan nas syariat, anggota jamaah tidaklah wajib mematuhi dan mentaati ketua mereka dalam ijtihadnya, kerana tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Khalik. Ta'abud, pengabdian, adalah menjadi asas kepada semua bentuk ibadat. Dengan lain perkataan kaedah umum dalam ibadat ialah hanya kerana taat kepada Allah, semata-mata kerana pengabdian diri kepada Allah, bukan kerana rahsia, hikmat atau tujuan yang terkandung dalam ibadat tersebut, sekalipun kita mengimani bahawa semua ibadat mengandungi hikmat dan rahsia. Dalam perkara-perkara yang bukan ibadat pula, perkara-perkara adyat, seperti makan, minum, pakaian dan muamalat haruslah dilihat dari sudut rahsia yang terkandung di dalamnya. Ia haruslah dilihat dari sudut maksud dan hikmat syariat Islam yang umum, hikmat yang terdapat dalam semua sudut syariat Islam. Berdasarkan hikmat syariat dan maksudnya yang umum dalam meletakkan hukum, kita akan dapat meletakkan hukum ke atas perkara-perkara adyat lain yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas Al-Quran dan hadis. Syahid Hasan Al-Banna 28. Usul 20. Asas ke-6. Perkataan seseorang boleh diterima atau ditolak, kecuali perkataan Rasulullah SAW yang bersifat maksum. Perkataan para salihin yang dahulu, salaf soleh, mesti kita terima jika bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Jika tidak, maka Al-Quran dan hadislah ikutan kita yang utama, tetapi kita tidak melemparkan kecaman dan mencacatkan seseorang dalam masalah khilafiah. Kita serahkan mereka dengan fiat mereka masing-masing kerana mereka telah melakukan sesuatu dengan apa yang mereka telah kemukakan. Penjelasan. Rasulullah SAW sahajalah yang maksum, bersih dari kesalahan. Segala perintah dan tegahannya wajiblah diikut, kerana Allah berfirman. 4. 3. Dan beliau tidak berkata menurut hawa nafsunya sendiri. Perkataannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. S53-3-4. Perkataan, perintah dan tegahan yang dibuat oleh selain Rasulullah SAW boleh diterima sekiranya bertepatan dengan syariat dan ditolak sekiranya salah dan bercanggah dengan syariat. Kerana beliau tidak maksum dan tidak mendapat bimbingan wahyu, kita tidak pernah mendengar perselisihan pendapat di kalangan ahli ilmu dalam masalah ini.
Para salihin yang terdahulu, seperti para sahabat dan tabi'in yang mengiringi mereka telah melakukan ijtihad dalam banyak masalah. Kita menerima ijtihad mereka yang bertepatan dengan Quran dan hadis. Kita akan mengikuti Quran dan sunnah sekiranya ijtihad mereka itu tidak bertepatan dengan Quran dan sunnah. Dalam kedua-dua hal ini mereka pasti mendapat ganjaran pahala. Mereka akan mendapat 2 ganjaran sekiranya ijtihad mereka betul dan tepat dan mendapat 1 ganjaran sekiranya ijtihad mereka tersalah. Kita merelai dan meredai mereka semua dan kita janganlah sekali-kali melemparkan tuduhan dan kecaman kepada mereka sekiranya mereka berselisih dalam masalah. Kita tidak sekali-kali membenarkan membuat tuduhan terhadap para sahabat atau salah seorang dari Khulafa' Ar-Rasyidin, kerana mereka adalah penghulu segala aulia dan pendukung agama. Allah telah memberikan penghormatan kepada mereka dengan menjadikan mereka sahabat Rasulullah. Syahid Hasan Al-Banna 29. Usul 20. SAW dan memikul tugas agamanya. Rasulullah SAW telah bersabda sehubungan dengan mereka dengan katanya, "Jangan kamu mencaci sahabatku. Demi Allah yang diriku dalam genggamannya, andainya seseorang dan kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, beliau tidak akan menyamai salah seorang dan mereka atau separuhnya." Kita beriktikad bahawa perselisihan yang berlaku di antara mereka hingga membawa kepada peperangan adalah hasil dari ijtihad mereka masing-masing. Syahid Hasan Al-Banna 30. Usul 20. Asas ketujuh. Seorang Islam yang ilmunya belum mencapai darjat nazar, boleh mengeluarkan hukum dan dalil dalam hukum-hukum furu', cabang, sayugialah beliau mengikut mana-mana imam. Di simpang ikutannya itu adalah lebih baik jika beliau berusaha mencari dan mengetahui dalil-dalil imamnya. Ia hendaklah menerima tujuk ajar yang disertakan dengan dalil sekiranya beliau yakin orang yang memberikan petunjuk itu benar dan mempunyai keahlian. Sekiranya beliau tergolong dalam golongan ahli ilmu, sayugialah beliau menyempurnakan dimunya hingga mencapai peringkat nazar. Penjelasan. Menurut dasarnya seorang Islam dapat mengetahui hukum-hukum syariat melalui dalil-dalil. Tetapi pada hakikatnya perkara ini bukanlah mudah, kerana bukan semua orang Islam mempunyai kemampuan untuk mencapai peringkat nazar dan ijtihad. Oleh yang demikian mereka yang tidak mencapai peringkat ijtihad haruslah bertanya kepada ahli-ahli ilmu tentang hukum-hukum yang ingin diketahuinya. Demikian juga amal-amal yang wajib dilakukannya. Dalam hubungan ini Allah berfirman, "Tanyalah ahli ilmu jika sekiranya kamu tidak mengetahui." Pukul 16.43. Bertanyakan ahli ilmu yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah seorang Muslim bertanyakan masalah-masalah yang ingin diketahuinya kepada seorang alim yang Muslim, warak dan mempunyai pendirian yang tetap, agar beliau dapat mengetahui hukum syarak dalam masalah tersebut. Termasuk juga dalam lingkungan bertanyakan ahli ilmu ini, mengikut salah satu dari iman-iman mazhab, seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Malik bin Anas. Maksud mengikut imam di sini ialah dengan kita menerima dan mengamalkan ijtihad mereka dan perkataan mereka dalam masalah fiqh. Beliau tidak seharusnya beriktikad bahawa imam yang diikutinya itu bersifat maksum. Dalam mengikut mana-mana imam, beliau haruslah berniat dalam hati bahawa beliau mengikut mazhab imam tersebut kerana mereka dapat membawa dan membimbingnya untuk mengetahui hukum-hukum syariat dalam masalah-masalah fiqh. Bila kebenaran berada pada imam yang lain dalam suatu masalah, beliau haruslah mengikut imam tersebut dalam masalah itu. Selagi beliau belum pasti bahawa kebenaran kepada imam yang lain, beliau pastilah mengikut mazhab dan ijtihad imam yang diikutinya. Syahid Hasan Al-Banna 31. Usul 20. Atas dasar ini mengikut mazhab-mazhab adalah dibenarkan dalam syariat dan bukanlah suatu perkara yang wajib, dengan pengertian bahawa seorang Islam boleh mengikut mazhab yang tertentu atas dasar bahawa mazhab tersebut dapat memandunya kepada hukum syarak.
Demikian juga seorang Islam adalah dibenarkan tidak mengikut mana-mana mazhab yang tertentu. Malah beliau bertanyakan hukum syarak dalam masalah yang ingin diketahuinya kepada orang alim yang beliau percaya ilmu dan waraknya. Andainya seseorang yang bertaklid mengikut mazhab tertentu mempunyai kemampuan beliau, haruslah berusaha untuk mengetahui dalil-dalil yang dipegang oleh mazhabnya. Demikian juga jika kemampuannya mengizinkan, beliau haruslah berusaha untuk menyempurnakan ilmunya hingga mencapai peringkat ijtihad. Tetapi andainya kemampuan beliau tidak mengizinkan, tidaklah menjadi kesalahan baginya untuk kekal sebagai pengikut kepada mana-mana imam yang telah diakui kemampuan ilmunya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dalam semua keadaan, seseorang Muslim itu haruslah mengetahui dengan yakin bahawa yang diwajibkan kepada beliau ialah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Apabila ahli ilmu mengatakan suatu hukum syarak yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam hadis sahih, beliau haruslah berpegang kepada hadis sahih yang telah diterangkan oleh imam tersebut, kerana imam-imam mazhab pun telah mengatakan, jika hadis itu sahih maka skim mazhabku. Syariat Islamiah adalah menjadi hujah terhadap semua mazhab. Sebaliknya mazhab-mazhab tidak menjadi hujah terhadap syariat Islamiah. Syahid Hasan Al-Banna 32. Usul 20. Asas ke-8. Perselisihan pendapat dalam masalah cabang hukum fiqh tidaklah menjadi sebab perpecahan dalam agama. Ia sepatutnya tidak menjadi sebab perbalahan dan permusuhan, kerana setiap orang yang berijtihad diganjari pahala. Tidakkah dilarang melakukan penyelidikan melalui perbincangan dalam masalah khilafiah jika bertujuan mencapai hakikat, dengan syarat perbincangan itu hendaknya di atas dasar mahabbah dan kasih sayang kerana Allah, serta bekerjasama untuk mencari kebenaran dan hakikat dengan tidak membawa kepada pertengkaran yang tercela dan ta'assub. Penjelasan. Perselisihan pendapat dalam masalah cabang fiqh bukanlah merupakan perkara yang asing yang patut dipersoalkan, kerana perselisihan pendapat ini adalah merupakan tanda-tanda lahir kepada kemampuan akliyah ulama fiqh dan menunjukkan sejauh mana mereka dapat menguasai nas-nas hadis. Perselisihan pendapat dalam masalah fiqh berlaku dalam zaman sahabat. Hal ini membuktikan bahawa perselisihan ini adalah merupakan perkara biasa. Atas dasar ini kita tidak seharusnya merasa sempit dada berdepan dengan masalah perselisihan ulama Islam di bidang fiqh. Malah kita menganggapnya sebagai tanda-tanda yang menunjukkan luasnya medan syariat Islamiah. Namun demikian, kita tidaklah menggalakkan berlakunya perselisihan ini, tetapi kita tidak merasa takjub dan pelik sekiranya perselisihan itu berlaku. Kita tidak menjadikan pendapat fiqh ini sebagai hujah terhadap syariat Islamiah dalam pengertiannya yang mendalam. Dengan lain perkataan, kita tidak menjadikan pendapat fiqh sebagai hujah terhadap Quran dan hadis, malah kita menjadikan syariat sebagai hujah terhadap pendapat-pendapat fiqh. Mana-mana pendapat fiqh yang dibuktikan kebenarannya dengan hujah dan alasan syariat, maka skim pendapat yang betul dan tepat. Sebaliknya, mana-mana pendapat fiqh yang dibuktikan kesalahannya dengan hujah dan alasan syariat, maka skim pendapat yang salah, sekalipun orang yang memberikan pendapat itu menerima ganjaran ijtihad yang dilakukannya. Atas dasar ini tidaklah menjadi kesalahan kalau diadakan perbincangan dan kajian-kajian ilmiah yang bersih dari perasaan ta'assub demi untuk mengetahui pendapat yang sebenarnya dalam satu-satu masalah yang menjadi perselisihan ulama-ulama fiqh. Tetapi kita memberi amaran keras agar perselisihan pendapat dalam masalah fiqh jangan sekali-sekali menjadi punca perpecahan kepada kesatuan agama dan persaudaraan iman. Perselisihan ini juga tidak seharusnya menjadi punca pergaduhan dan benci-membenci di kalangan umat. Syahid Hasan Al-Banna 33. Usul 20. Asas ke-9. Membincangkan masalah yang tidak berjejak kepada kenyataan, tidak membuahkan amal, adalah tergolong dalam perkara yang memberat-beratkan sesuatu. Memberat-berat sesuatu masalah adalah dilarang oleh syariat. Sebagai contoh, membincang cabang-cabang hukum yang masih belum berlaku dengan membuat andaian-andaian, membincang penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang belum dicapai oleh ilmu manusia,
membincangkan keistimewaan-keistimewaan para sahabat Rasulullah, SAW, atau membincangkan pendapat para sahabat. Kerana para sahabat mempunyai keistimewaan sebagai seorang sahabat, mereka diganjari menurut fiat mereka. Tambahan pula masalah ta'wil adalah merupakan jalan keluar. Penjelasan. Dalam asas yang ke-9 ini, mursyid telah membayangkan kepada kita agar tidak membincangkan dan mengkaji dengan teliti perkara-perkara yang tidak diwajibkan kepada kita untuk menghalusinya, kerana membincangkan perkara-perkara ini tidak menghasilkan amal, seperti membincang dan mempersoalkan siapakah nama mereka yang pernah diceritakan Allah DNA Rasulullah, SAW, dengan tidak menyebutkan nama mereka seperti nama sahabat Nabi Sulaiman yang memindahkan istana Balqis, nama pokok yang buahnya dimakan oleh Adam alaihis salam, membincangkan masalah kadar dan cuba menyelami hakikat kadar dari segenap sudut dan berbahas dan mempersoalkan perselisihan yang berlaku di antara para sahabat. Kita haruslah memberi sanjungan kepada semua para sahabat Rasulullah, SAW, beriktikad bahawa merekalah intisari umat ini. Segolongan mereka mempunyai kedudukan dan keistimewaan yang lebih tinggi dari yang lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Bahawa kedudukan dan keistimewaan mereka yang mengorbankan harta dan berjihad sebelum pembukaan Mekah lebih tinggi dari mereka yang melakukan dan yang berbuat demikian selepasnya. Kita menganggap bahawa perselisihan mereka adalah hasil dari ijtihad masing-masing dan mereka diberikan ganjaran kerana ijtihad mereka sekalipun ganjaran itu berlebih kurang antara satu sama lain. Kita juga memberi sanjungan kepada para khulafaur rasyidin dan kita percaya bahawa mereka mendapat kedudukan yang paling tinggi dan istimewa di kalangan para sahabat. Mereka juga tergolong dalam 10 orang yang telah diberi jaminan syurga. Adalah haram bagi seorang Muslim menaruh perasaan benci dalam lipatan hatinya terhadap salah seorang khulafaur rasyidin dan semua para Syahid Hasan Al-Banna. 34. Usul 20. Sahabat yang lain, kerana mereka telah memainkan peranan yang besar dalam menyebarkan Islam, Allah telah memilih mereka menjadi sahabat Rasulullah, SAW, dan menyampaikan risalahnya setelah Rasulullah, SAW, wafat. Sesiapa yang mendapati dalam hatinya perasaan benci terhadap para sahabat atau sebahagiannya dari mereka, maka perasaan benci tersebut adalah menjadi pertanda bahawa hatinya telah diserang penyakit. Syahid Hasan Al-Banna. 35. Usul 20. Asas ke-10. Mengenal Allah, mentauhidkannya dan membersihkannya dari sesuatu yang menyekutuinya adalah akidah yang paling tinggi dalam Islam. Ayat Quran dan hadis yang menyentuh sifat-sifat Allah hendaklah kita terima tanpa melakukan tafsiran dan takwilan. Kita jauhi perselisihan ulama dalam masalah ini. Kita berpada dengan apa yang telah dipadakan oleh Rasulullah, SAW, dan para sahabat. Firman Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman dengannya, ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. S37. Penjelasan. Tidak syak lagi bahawa mengenal Allah adalah makrifat yang paling tinggi, makrifat yang mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Allah lah yang menjadikan, yang berkuasa, yang mencipta, yang alim, yang rahim, dan yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan lain sebagaimana yang telah disebutkan Al-Quran. Makrifat inilah yang membawakan kepada kepatuhan yang mutlak, kasih yang tidak berbelah bagi dan penyerahan yang bulat kepada Allah, tidak pada yang lain. Makrifat beginilah yang membersihkan Allah dari sebarang sifat-sifat kekurangan. Allah lah yang esa, tidak ada gandingan, baik pada zatnya, sifat dan perbuatannya. Firman Allah. Tidak ada sesuatu yang menyamainya, dialah yang maha mendengar lagi melihat. 32:11. Tauhid yang seperti ini dikenali dengan Tauhid Rububiyah. Di samping itu ada pula Tauhid Uluhiyah, dengan pengertian bahawa Allah SWT sahajalah yang berhak menerima pengabdian dalam semua jenis dan bentuknya, pengabdian hati dan jasad, dan inilah pengertian
La ilaha illa Allah. Tidak ada tempat pengabdian yang sebenarnya melainkan Allah. Ibadat adalah hak Allah terhadap hambanya. Firman Allah. Syahid Hasan Al-Banna. 36. Usul 20. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. 51-56. Pengabdian jugalah yang menjadi matlamat utama dalam surah Fatihatul Kitab. Firman Allah. 5. Akan dikau kami sembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. 15. Mendahulukan kalimah daripada kalimah. Dan adalah memberi pengertian membataskan pengabdian dan meminta pertolongan hanya kepada Allah semata-mata. Termasuk dalam kata mengenal Allah ini mengimani sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran atau diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kita mengimani sifat-sifat ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW, dengan pengertian bahawa kita tidak membandingkan sifat-sifat ini dengan sifat-sifat makhluk dan kita tidak membekukan pengertiannya yang sebenarnya. Sebagaimana zat Allah tidak menyamai zat makhluk, demikianlah